wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang follow saya punya live pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk hari yang terakhir sebelum kita punya pembuangan undi ataupun hari mengundi yang merupakan esok di Dun Pengkalan Hulu dan Dun Pengkalan Hulu pula. Dun layang-layang, Doktor. Nampak sangat kita nak pergi ke Dun Pengkalan Hulu. Ya. Harap-harap kita akan di calonan di sana. Dun layang-layang di negeri Johor. Alhamdulillah. Jadi hari ini bersama dengan saya Saudara Zarif, Timbalan Ketua Cabang Gerik lah. Kami dari Gerik ni datang untuk membantu calon-calon di dalam Dun layang-layang N27 Dun layang-layang di Johor. Jadi hari ini bersama dengan kita ialah Dun layang-layang ini ialah saudara Guna Balakrishnan yang merupakan anak Johor, jadi bangsa Johor jugalah ni. Jadi kita akan sama-sama bantu beliau untuk bersama menjadi wakil kepada penduduk-penduduk di dalam Dun layang-layang ini. Jadi macam mana? Mood macam mana? Mood rasa kekuatan tu kita ada positif atas penduduk sekitar di Dun layang-layang ni. Jadi kita harap pada besok mereka meluahkan apa yang tersirat. Adakah ini perubahan ataupun mengekalkan yang lama? Yang tiada pembangunan di sini yang strategik untuk peluang pekerjaan pendapatan. Okey, jadi untuk Dun layang-layang ni sebenarnya dia punya komposisi kaum dia, kalau ikut pengundian atau ikut jumlah pengundian atau demografi kaum di dalam Dun layang-layang ni, dia lebih kurang dalam 50% lebih ialah Melayu, dan yang bukan Melayu tu lebih kurang 40% begitu, 40% ke atas. Jadi maksudnya ini ialah seat yang kita panggil seat mix lah, campur. Jadi dari segi calon-calon pula sebenarnya Zarif, calon yang pertama daripada Pakatan Harapan merupakan Guna Balakrishnan. Calon yang kedua ialah daripada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional, calon tersebut ialah sebelum ini dia menang di Dun ini dengan daripada mewakili Parti Barisan Nasional, tetapi dia sudah pergi ke Perikatan Nasional. Yang ketiga ialah calon daripada Barisan Nasional yang merupakan seorang calon daripada China lah, MCA. So ada 3 calon, kan ada calon yang keempat? Ada lagi. 3 sajalah. 3 calon. Jadi kemungkinan dan kebarangkalian untuk menang tu sebenarnya tinggi sebenarnya di sini Memandangkan ada di kalangan pengundi-pengundi yang dulunya mengundi calon yang sedia ada, mengundi bekas ataupun mantan wakil rakyat di sini. Dia mengundi, dia bagi undi, tetapi sekarang ni dia dah ramai yang saya dengar yang sudah beralih kepada nak mengundi Pakatan Harapan. Jadi sebenarnya ada potensi yang menang besar di sini sebenarnya Dan kita punya, macam mana kita punya perbincangan dengan pengundi-pengundi di sini, rasa macam positif. Menerima dengan seadanya dengan calon-calon ratus penduduk di sini, kebanyakannya yang 60%. Itu yang kita ada potensi menang Jadi kenapa kita nak kena menang di sini? Kita perlukan perubahan di kawasan ni. Okey, ada manifesto? Ya, kita mahu Johor untuk semua. Jadi perlu. Jadi sebenarnya kita tengok kalau kita tengok dari segi trend dari segi kempen kalau kita ada 3 parti di sini. Yang pertama ialah Pakatan Harapan, yang kedua ialah Barisan Nasional dan yang ketiga ialah daripada Perikatan Nasional. 2 parti yang lain ni, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional, dua-dua ni ada naratif ataupun ada cara kempen masing-masing. Tetapi Pakatan Harapan satu saja cara kempen dia ialah kita nak supaya negeri dan negara ini milik semua, pelbagai kaum. Sebab itu dari segi kita punya perbincangan itu selalu kita bincangkan bagaimana kita nak pastikan bahawa kekayaan negeri kita, kekayaan negara kita dinikmati oleh pelbagai kaum, daripada kaum Melayu, Cina, India. Tetapi pada masa yang sama kita nak menjaga sensitiviti ataupun nak menjaga orang panggil kedudukan Melayu apa semua tu seperti mana yang terkandung dalam perlembagaan. Betul. Ada ke kita nak pindah perlembagaan nak hapuskan hak Melayu ke apa ke?
kita nak dapat pindah penerbangan pun perlukan 2 per 3. Jadi bukan sewenang-wenangnya boleh mengubah kapal perlembagaan itu. Yes. Jadi itulah. Jadi sebenarnya itu hanyalah orang panggil bahan kempen. Bahan kempen nak kata kita ni nak mengancam Melayu ke apa. Melayu itu retorik. Apa panggil retorik? Melayu ke? Saya orang Melayu. Jadi kita nampak dia gelak. Jadi kita tidaklah orang panggil apa? Rasa tergugat sebab semua di kalangan kita ni kita nak supaya negara kita dan negeri kita berada dalam keadaan yang terbaik. Apabila kita boleh memacu pertumbuhan ekonomi yang baik, akan limpah nikmat itu akan dirasai oleh seluruh rakyat. Okey, jom kita pergi ke manifesto sikit, kita sembang sikit pasal manifesto ni. Manifesto kita ni sebenarnya tajuk dia ataupun dia punya tajuk utama dia ialah Johor untuk semua. Maksudnya apabila kita ada negeri kita yang kaya raya, yang hebat, dapat limpahan itu dinikmati oleh semua kaum. Kalau istilah di Johor ni kita panggil bangsa Johor lah. Semua bangsa Johor akan sepatutnya merasai nikmat tersebut. Tetapi di bawah Kerajaan Pakatan Harapan yang berada di federal lah. Kita nak kata macam mana federal? Orang kita kan, PMX tu, dia memberikan tumpuan yang lebih kepada Johor sebenarnya. Sebabnya ialah Johor ni berpotensi besar. Dia kata antara benda yang kita berikan pelaburan kepada Johor ni, antaranya ialah zon ekonomi khas Johor Singapura, JSFEZ. Kemudian RTS, Pusat Data, Ekonomi Digital dan Teknologi Masa Depan. Ini semua ialah benda-benda yang kita berikan kelebihan dan pelaburan tu pergi ke negeri Johor. Kalau sebelum ni orang Johor dia banyak bergantung kepada Singapura. Jadi tujuan dia kita nak tarik balik Singapura punya pelabur melabur di Johor. Jadi tak perlu anak-anak tempatan berulang-alik menjadikan sesakan di sana. Jadi sebab kita sembang-sembang dengan orang Johor, dia kata antaranya benda ni sebenarnya anak-anak muda sebagai contoh, dia kena pergi bangun pagi pukul 3-4 pagi bangun untuk pergi ke Singapura. Jauh. Bukan dia jauh sebenarnya, tapi kena disertakan immigration, dua-dua belah pihak itu yang mengakibatkan anak-anak yang nak bekerja di Singapura kena bangkit 4 pagi, 3 pagi kan. Jadi orang panggil apa, kalau istilah baru ni dia panggil apa, work life balance. Work life balance tu dia kurang, maksudnya kurang kualiti hidup tu semakin dia akan menjadi tekanan kepada mereka dan sebagainya. Bagaimana pula dengan anak-anak dekat rumah dan sebagainya. Ini adalah bagaimana kita nak memastikan bahawa ekonomi di negeri Johor ini dikuasai ataupun orang tak payah nak pergi ke Singapura. Betul. Sebab Singapura dengan Johor ni dari segi kos sara hidup Johor ni tinggi kos sara hidup dia. Sebab apa? Sebab dekat dengan Singapura. Limpahan tempias tu kena. Jadi dari segi itu, sebab itulah kalau kita nak tengok kos sara hidup yang tinggi, kita nak kena imbangkan pula dengan pendapatan. Jadi untuk orang Johor ni nak mengimbangi kos sara hidup tu, ramai yang pergi bekerja di Singapura. Sebab di sana ialah gaji tinggi sebagainya, kita tahu lah. So why not? Kenapa tidak kita bawa peluang pekerjaan tu balik ke Johor sendiri? Betul. Dan kita pun untuk menjamin keselamatan dengan keserakahan tu, dengan anak-anak muda yang naik motor di jabatan, dengan cerita macam sehari ada kebanyak kemalangan berlaku kan. Jadi kita boleh mengurangkan kesesakan di sana kalau kita tarik melabur di Johor. Itulah sebenarnya idea kenapa kita buat JSSEZ ni, Johor Singapore Special Economic Zone. Ini adalah untuk memastikan bahawa apa yang peluang-peluang yang ada di Singapura tu kita bawa mari ke sini untuk manfaat kepada warga negara bangsa Johor sendiri. Itu yang pertama lah. Jadi kita pergi kepada 5 inisiatif pencetus perubahan Johor. 5 inisiatif pencetus perubahan Johor. Yang pertama ialah Taska Madani. Taska Madani dan Taska Tempat Kerja. Dia dijanjikan sini, maksudnya 5 ni benda yang paling penting, yang paling utama kita nak buat, iaitu 250. 250 untuk Johor. Seluruh Johor. Kalau kita jadi kerajaan negeri, kita nak bina taska sebanyak mungkin. Kenapa perlu taska ni? Dia memberi didikan
untuk anak-anak generasi muda, anak-anak yang sekarang konsep sekarang prasekolah. Darjah 6 dah diawalkan. Mana 6 tahun? Darjah 1. Darjah 1 tu umur 6 tahun dah diawalkan. Jadi pasca ni jadi kompleks. Jadi prasekolah tu tak boleh nak menampung. Bila kita buat galakan daripada umur 6 tahun sudah menjadi darjah 1. Sekarang tak ada paksaan lagi. Kita sukarela. Apa yang nak. Jadi itu perlu wujudkan. Kita akan wujudkan banyak taska-taska. Tapi taska ni sebenarnya untuk 3 tahun ke bawah, 4 tahun, 3 tahun ke bawah. Kalau digalakan biasanya 3 tahun sudah boleh taska untuk generasi akan datang. Yes, sebenarnya betul juga tu. Tapi satu lagi aspek yang kita nak tengok ialah kepada ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda, wanita ni tuan-tuan dan perempuan, kita kadang-kadang tu kita kena simpati juga, kena faham psyche, orang panggil psyche ni psikologi wanita lah. Dia orang ni nak bekerja, dia orang ni productive age, maksudnya mereka ni generasi ataupun kumpulan yang sangat produktif. Jadi mereka nak bekerja, padahal ada anak kecil kat rumah, nak kena pergi hantar anak, nak kena pergi kekangan masa, nak kerja sini kerja sana kan, nak kena ambil anak-anak lagi. Yang suami ni confirm lah, dia kerja dia memang fokus itu. Tapi psikologi wanita ni dia akan banyak memikirkan tentang anak-anak dan sebagainya. Jadi ini akan sedikit sebanyak menggugat ataupun mengganggu fokus mereka dengan kerja. So dengan cara kita memberikan 250 taska madani ni di tempat kerja, maksudnya mereka terkuranglah sikit bebanan mereka. Itu perkara yang pertama untuk wanita. Jadi kita dah kata kerajaan KPM dah buat prasekolah pada umur 5 tahun. 5 tahun dah masuk prasekolah. 6 tahun dah masuk darjah 1. Yang tu confirm free lah. Itu ya kata-kata pendidikan percuma tu. Jadi kita nak buat pula taska di peringkat 4 tahun, 3 tahun ke bawah. Jadi itu banyak membantulah kumpulan ibu-ibu, yang terutamanya ibu-ibu muda yang sangat aktif dalam pasaran kerja mereka. Okey. Jadi perkara yang kedua ialah pengangkutan awam untuk pelajar yang sekolah menengah, yang beralih daripada tempat penginapan rumah, warga emas, warga emas, orang upaya, kelainan upaya, bukan kelainan upaya. Jadi OKU sebagainya. Okey, baik. Pas pengangkutan awam Johor ni RM50 sebulan ni sebenarnya adalah satu usaha untuk menggalakkan penggunaan kenderaan awam. Dan terutama kepada ibu bapa, kepada warga emas, OKU pelajar ni, kumpulan ni ialah kumpulan rentan, kita panggil kumpulan yang the most affected ataupun vulnerable people. Maksudnya dia orang ni adalah kumpulan yang sangat terkesan dengan perubahan ekonomi. Jadi kita berhasrat untuk memberikan kelebihan ataupun bantuan kepada mereka ni dengan cara kita bagi RM50 sebulan. Maksudnya kita bagi, dia orang boleh pakai lah. Dan mengurangkan beban ibu bapa juga. Mengurangkan beban ibu bapa. Kewangan dengan keadaan sekarang ni. Sebab sekarang ni kita tengok ada bas semua tu bagus lah. Bas daripada state punya ni bagus. Tapi kita support lagi. Dengan wang tambang dia orang pun kita bagi. RM50 sebulan je. Memberikan manfaat kepada warga Johor dan warga anak-anak bangsa Johor. Okay? So dia orang boleh pergi lepas ni, pergi ke mana-mana yang ada bas tu dengan tambang sponsored by kerajaan negeri madani. Kalau kita menang lah, kita harap insyaAllah esok kita akan umumkan. Bila kita menang, kita boleh umumkan terus. Okay. Yang ketiga ialah program balik ke Johor. Itu yang kita kata tadi, kita balik profesional kita, doktor profesional kita, jururawat profesional kita balik ke Johor. Sebabnya tuan-tuan dan perempuan, kita dapat maklumat bahawa ramai orang yang terutama bangsa Johor ni yang bekerja di luar, bekerja di Singapura, bekerja di negara luar, Australia dan juga negara-negara luar lah. Jadi antara sebab kenapa mereka bekerja di luar ialah kerana kita tidak menyediakan platform, kita tak menyediakan ruang, kita tak menyediakan apa yang sepatutnya mereka boleh sumbangkan kepada kita, kepada negeri di sini. Jadi kita kena ada satu program khas untuk membawa pulang mereka ni. Ini kita panggil brain drain, kita keluar.
Jadi kita nak bawa pulang 20,000 profesional Johor dari Singapura dan di luar negara lain by 2031. 2031. Okay. So benda ni dengan cara kita memberikan insentif pekerjaan dan keusahawanan untuk bakat-bakat baru di Johor. Ya. Ini sebenarnya dalam kalau ikut Madani tu kan. Madani tu D tu daya cipta tu kan. Jadi itu yang kita nak bawa balik. Kita nak buat nak jayakan Madani itu di Johor sendiri. Dan mengangkat usahawan-usahawan. Betul, betul. Okey. Yang tu yang ketiga. Yang keempat, memudah cara proses pengambilan tanah atau proses tanah pajakan yang pajakan. Okey. Jadi ini pun sama juga penting pasal isu tanah ni. Isu tanah ni terutama berkaitan dengan pilihan raya negeri. Ya. Pilihan raya negeri dia adalah untuk memilih wakil rakyat ADUN yang boleh memasuk. Wakil rakyat ADUN. Masuk ke dalam mesyuaratnya. Mesyuarat ADUN dan mesyuarat yang penting juga JKPTD. Jawatan Kuasa Pembangunan Tanah Daerah. Jadi apa benda berkaitan dengan tanah ni akan dibincangkan dalam mesyuarat tersebut. Ya, betul. Yang turut dianggotai oleh DO. Jadi wakil rakyat ni dia akan angkatlah isu-isu tanah ni. Ya. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pilih wakil rakyat ni jangan yang bikin terkelok dia je. Terbolok dia. Maksudnya Bukan nak membantu rakyat pun. Kadang-kadang tu kita tengok ada tengah-tengah wakil rakyat tu dia masuk dalam mesyuarat, dia tanah-tanah ni dia ambil untuk dia, untuk kroni-kroni dia lagi. Bila dah dekat-dekat pilihan raya ke apa, dia jual tanah-tanah tu. Ini semua benda-benda yang kita tahu open secret lah kan. Open secret. Semua orang tahu benda ni. Jadi kalau kita pilih wakil-wakil rakyat ni, kita pilih yang betul-betul dia fikirkan untuk rakyat. Ya. Siapa yang tuan-tuan rasa boleh fikir untuk rakyat, dan tuan-tuan fikirkan sendiri lah siapa orang-orang tu. Cuma kita ni berkempen dan kita ni menyatakan apa sepatutnya yang rakyat dapat sebanyak mungkin maksimum untuk kepentingan rakyat. Okey, sebab katanya ada banyak kes-kes yang tertunggak. Oh, banyak. Banyak kes yang tertunggak. Ada juga yang tertunggak sebab ni semua mainan. Jadi kita tak tahulah, susah jugalah. Kita pun tak tahulah apa yang berlaku di dalam sana. Tapi kalau nak tahu bagaimana berbezanya cara kita dan cara orang sebelum ni, kita kena bagi peluang kepada kita untuk menjadi kerajaan, insya-Allah. Baik, yang kelima ialah RM1000 bonus anak Johor. Insentif untuk anak-anak Johor. Anak Johor ni. Okey, anak Johor. Setiap bayi yang dilahirkan. Ada orang komplain, ada orang cakap macam ni Abang Zarif. Ada orang kata, mampu ke kita nak bagi? Mampu sebenarnya. Mampu Ya. Dengan keadaan ekonomi Johor ni, kalau kita tarik banyak, patut kita perlukan keserasian bersama negeri dengan pusat tu, keserasian yang sama. Dan satu lagi, kalau orang kata boleh ke tak? Sebenarnya boleh. Sebab apa? Di Perak dah buat. Ya. Perak dah buat. Di Selangor dah buat. Di Pening pun dah buat. Dah buat. Ada. Sebab setiap anak-anak yang dilahirkan di Selangor sebagai contoh, dia ada tabung tawas. Ya. Tabung untuk warisan kot something Selangor. Ya. Jadi untuk Selangor, anak-anak Selangor yang lahir, dia minta dia bagi tahu dekat kerajaan melalui borang sebagainya lah. Duit RM1,500 masuk ke dalam akaun. Ya. Memanglah kita tak bagi cash. Kita bagi untuk jangka masa panjang untuk dia. Untuk jangka masa panjang. Sebab bila dia dah besar nanti, dah meningkat usia nanti, duit tu boleh digunakan untuk dia. Dan duit tu berkembang. Ya. Kalau tak salah saya SSPN ke apa macam tu lah. Tapi nak ceritanya kata memang boleh. So the world is, sebenarnya dah istilah bahasa Inggeris dia panggil, the world is enough for the needs of people. Tapi not enough for the greedy people. Orang yang tamak tak cukup. Memang tak cukup. Tak cukup. Tapi untuk keperluan kita, cukup. The people's need, panggil apa? The world is enough for the people's need. Keperluan kita cukup, insya-Allah. Apa yang kita buktikan dengan SARA. SARA tu setiap bulan orang miskin dapat duit dalam bentuk barang lah. Yalah, dia ibarat dia sekarang macam kerajaan dulu bagi kotak lah. Sekarang dia bagi kotak melalui SARA. Dan tak perlu beratur pun. Dan juga bukan kotak. Duit, maksudnya dia pergi beli barang yang keperluan dia. Dan tak perlu beratur. Tak perlu beratur. Tak perlu beratur. Kan tak perlu pun pemimpin berucap. Tak perlu pemimpin berucap. Tak perlu nak mengangkat RM100 duduk dalam akaun. Bila-bila masa nak pergi, contohnya hari ni aku nak pergi beli beras. Ambil lah beras. Ada baki lagi. Jualan rahmah.
Jualan ramah. Saya baru ni pergi, bukan baru ni agak baru 2 bulan lepas kot. Ada jualan ramah yang masa PMX umumkan sara 100 untuk semua tu kan. Ya. Jualan ramah. Pergi jualan ramah dah murah. Boleh pula guna sara. Oh, bagus tu. Sampai tak tahu nak beli apa. So inilah sebenarnya saya kata the world is enough for the people's need. Maksudnya kalau kita keperluan cukup. Tapi kalau kita tamak, the people's greed, greed ni tamak tak cukup Sampai sudah pun tak cukup. Semua tak cukup. Ya. Tapi kita nak bagi insya-Allah untuk negeri Johor ni, untuk setiap bayi yang lahir di Johor, simpanan permulaan untuk masa depan anak Johor. Maksudnya simpanan. Ya. Bukannya bagi RM1,000 tu untuk belanja untuk simpanan untuk anak. Simpanan untuk anak sebab masa depan dia. Okey. So ini adalah 5 inisiatif pencetus perubahan Johor. Ya. Maksudnya the moment kita jadi kerajaan, these are the 5 things. Ini adalah 5 benda yang kita nak buat secara dalam jangka masa yang sangat singkat sebab kita semua dah ada plan dah tu. Ya. Perancangan kita. At the same time dalam masa yang sama sebab PMX dalam kerajaan pusat. Ya. Jadi kalau kita jadi kerajaan mudah kita nak minta bantuan daripada pusat. Sekarang pun PMX dah bagi banyak bantuan kepada Johor. Ya, walaupun kerajaan negeri yang dulu yang sebelum dibubarkan DUN ni 40 kursi tu pun kita berkawan juga. Kita berkawan tapi ada mana berkawan orang panggil apa, berkawan dalam erti kata semua benda mereka punya lah. Tapi kita berkawan lah sebab kita menghormati hubungan kita di peringkat pusat. But sekarang ni tak apalah, kita ada pilihan untuk memilih. Tuan-tuan dan puan-puan, bangsa Johor pilih adalah ada peluang untuk memilih. So the choice is yours. Tuan-tuan dan puan-puan yang akan tentukan siapa yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Kita tidak ada masalah dan kita akan terima demokrasi. Ya, sistem demokrasi ni bukannya nak pilih orang panggil apa, nak pilih seorang dan nak musuh seorang, tak ada. Dia pilih pemimpin yang akan menguruskan kerajaan negeri dengan cara yang terbaik, insyaAllah. Itulah dengan slogan kita tu, Johor ke depan, unilah harapan, insyaAllah. Okay, so itu saja. Ada soalan-soalan yang kita nak tangani ke? Tak ada soalan? Okay, berapa banyak view ni? Alright, Alhamdulillah, terima kasih. Jadi itu saja daripada kita. Usaha kita ni untuk menyampaikan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau rasa apa yang kita sampaikan ni penting dan baik, maka sampaikan juga kepada orang lain yang duduk di luar, yang bekerja di Singapura, yang duduk di Kuala Lumpur, yang duduk di tempat lain, sila pulang dan nyatakan hasrat anda melalui peti undi untuk Johor. Untuk Johor. Nyatakan hasrat anda. Nyatakan apa kehendak anda. Adakah anda inginkan sesuatu perubahan ataupun inginkan status quo? Itu terpulang kepada anda. Ini adalah suara anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Habis dah. Habis dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.